19 pelajar sekolah menengah didapati merokok berdasarkan saringan dijalankan. Dan 43,019 orang murid didapati merokok dan diberikan intervensi berhenti merokok oleh pengurusan pasukan pergigian. Dijalankan mengesan seramai 341 murid sekolah rendah turut terjebak dengan perbuatan itu. Apalah nasib aku. Tak ada siapa nak datang jenguk aku. Susahlah tak ada kaki ni. Hai, sunyi betul. Apa budak tu buat lah? Aduh, mana pemeti api ni? Ish, apa buang merata-rata ni? Adik, sayanglah awak muda lagi. Kenapa merokok? Tak takut ke? Alah kak, saya ni sihat je. Lagipun, sekarang ni semua orang merokok lah. Lepas tu saya punya stres pun kurang tau sebabkan merokok ni. Dik, dulu akak pun macam awak, Dik. Suka minum manis-manis. Rokok, mana lepas tangan, Dik? Hari-hari 2-3 kotak. Tapi bila doktor dah sahkan, akak ni kencing manis. Akak terpaksa potong kaki, Dik. Umur muda waktu tu, Dik. Tinggal satu kaki je, Dik. Tak sedih ke tengok diri akak? Akak menyesal, Dik, seumur hidup. Kak, saya selalu fikir benda ni takkan jadi kepada saya. Sebab saya rasa diri saya ni dah kebal untuk tak dapat penyakit apa-apa pun. Adik ni cantik lagi. Muda pula tu. Akak tak nak adik ulang kesilapan akak. Langkah-langkah kecil macam berhenti merokok, kurangkan benda manis. Benda tu adik perlu pentingkan. Bukan untuk akak, untuk masa depan adik juga. Okeylah kak. Baiklah, terima kasih atas pesanan dan nasihat akak. Saya janji lepas ni saya akan amalkan gaya hidup sihat, akan berhenti rokok ni. Sebab saya tak nak jadi macam akak. Kudung kaki, macam mana saya punya masa hadapan nanti. Okeylah kak. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Mesti anda semua tidak mahu jadi seperti akak tadi dalam kisah tu kan? Jadi, hari ini kami akan melampirkan beberapa inisiatif ataupun langkah untuk mengelakkan diri kita dari berlakunya tabiat merokok. Yang pertama adalah kurangkan pengambilan batang ataupun rokok secara berkala, iaitu anda semua boleh mengurangkan pengambilan daripada 10 batang ke 5 batang pada setiap minggu. Hal ini dapat mengurangkan daripada penarikan nikotin secara drastik dalam diri kita. Kita juga boleh menukarkan alternatif sihat dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, kita boleh melakukan aktiviti seperti senam, jogging dan juga mengamalkan amalan-amalan sihat, sebagai contoh membaca buku. Dan jika anda semua rasa hendak ingin merokok, anda boleh menukarkannya dengan makanan-makanan manis seperti gula-gula, coklat dan juga makanan-makanan yang sihat. Dan anda semua boleh bersenam selama 30 minit selama 1 hari. Hal ini dapat menyihatkan lagi jantung kita daripada berlakunya penyakit-penyakit yang berbahaya. Langkah kecil seterusnya yang dapat kita lakukan ialah amalkan pemakanan yang sihat. Macam mana tu? Kita ikutlah piramid makanan. Lebihkan serat, lebihkan protein, lebihkan buah-buahan. Jadi, perkara ini dapat mengelakkan daripada pengambilan gula yang berlebihan yang menyebabkan kita kena potong kaki. Jadi, buah-buahan penting untuk dalam diri kita dan mempunyai khasiat yang tinggi. Jadi, hidup kita lebih sihat. Tukaran kelompok! Kau nak tukar apa lagi? Sekarang kau tukar semua ni pula. Okey, cabarkan sekarang. Korang tengah buat apa tu? Alamak! Kau buat apa? Korang tahu kan makanan ringan ni tak berkhasiat? Tahu kot. Tapi sedap. Memanglah sedap. Tapi tak baik untuk kesihatan. Alah, aku sihat je. Kupal, gigi kau. Alamak, aku. Cepat Kupal, kita
pergi jumpa doktor gigi sekarang. Elakkan makan makanan ringan. Banyakkan lagi makanan berkhasiat. Barulah kita jadi sihat. Kan? Assalamualaikum dan hai semua. Anda semua dah tengok kan sketsa yang telah dilakonkan tadi? Seram kan? Baiklah, tahu tak gula dan lemak secara berlebihan ini boleh jadi pembunuh dalam diam. Jom kita mulakan misi sihat kita pada hari ini. Pemakanan seimbang sering diabaikan oleh masyarakat akibat gaya hidup yang sibuk dan kurang kesedaran tentang kesihatan. Makanan dan minuman yang mengandungi gula serta lemak berlebihan semakin menjadi pilihan utama kerana mudah didapati dan rasanya lazat. Namun begitu, pengambilan gula dan lemak secara berlebihan boleh memberikan pelbagai kesan buruk terhadap kesihatan tubuh badan kita. Justru itu, penting untuk kita mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah ini, kesannya terhadap kehidupan seharian serta langkah-langkah yang berkesan untuk menangani isu pengambilan gula dan lemak yang berlebihan. Selain itu, gaya hidup moden yang serba pantas dan memiliki banyak kemudahan telah mengubah keutamaan dalam memiliki makanan seharian. Makanan segera, minuman bergula dan snack yang tinggi lemak kini menjadi pilihan utama dalam kalangan masyarakat daripada pelbagai peringkat umur, daripada kanak-kanak sehinggalah golongan dewasa yang telah bekerja. Baiklah, marilah kita bersama-sama mengenal pasti faktor pengambilan makanan yang berlemak dan bergula. Faktor yang pertama adalah gaya hidup yang tidak sihat. Ramai individu mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat ini kerana mereka kerap mengambil makanan segera, makanan yang bergoreng dan diproses kerana lebih mudah dan cepat untuk disediakan. Sebagai contoh, makan ayam goreng yang segera ataupun kentang goreng dari restoran makanan segera hampir setiap hari tanpa memikirkan kesihatan tubuh badan mereka sendiri. Faktor kedua adalah pengaruh iklan dan promosi makanan. Iklan yang menarik sering menggoda pengguna untuk membeli makanan atau minuman yang tinggi kandungan lemak dan gula. Sebagai contoh, iklan yang terdapat di media sosial ataupun di televisyen seperti minuman boba yang popular yang menyebabkan ramai remaja membeli hampir setiap hari kerana mereka mudah tertarik dengan promosi yang dipamerkan di dalam media sosial serta televisyen. Seterusnya, faktor yang ketiga adalah tabiat makan secara berlebihan. Ada individu yang makan secara berlebihan akibat mengalami tekanan, kebosanan ataupun tabiat sejak kecil lagi tanpa kawalan dalam diri sendiri. Contohnya, makan aiskrim, kek ataupun keripik secara berterusan semasa menonton TV ataupun melakukan sesuatu aktiviti kerana mereka kurang sedar bahawanya pengambilan makanan yang bergula ataupun berlemak secara berlebihan ini boleh membawa pelbagai penyakit kronik. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari. Saya Nur Farhana binti Rizwan akan menerangkan mengenai kesan daripada pengambilan gula dan lemak yang berlebihan. Jadi, pertama sekali, pengambilan gula dan lemak yang berlebihan boleh menyebabkan masalah obesiti yang mana apabila kita mengambil makanan yang tinggi gula dan juga lemak, lebihan tenaga yang tidak digunakan oleh badan kita akan disimpan sebagai lemak dan lama kelamaan lemak ini akan terkumpul dan boleh menyebabkan berat badan kita bertambah dengan ketara. Keadaan ini dikenali sebagai obesiti dan ia boleh menjejaskan keyakinan diri serta kesihatan fizik kita. Seterusnya, pengambilan gula dan lemak secara berlebihan turut boleh meningkatkan risiko penyakit kronik dan antara penyakit yang sering dikaitkan adalah penyakit kencing manis, darah tinggi dan juga serangan jantung. Gula-gula yang berlebihan boleh merosakkan fungsi insulin di dalam badan kita, manakala lemak yang tinggi boleh menyumbat saluran darah kita. Ini juga boleh membawa kepada komplikasi kesihatan yang serius dan boleh menjejaskan kualiti hidup. Kesan yang terakhir pula adalah lebihan gula dan lemak di dalam badan kita boleh menyebabkan gangguan metabolisme, yang mana sistem metabolisme yang terganggu akan membuatkan badan kita sukar untuk memproses tenaga dan ia boleh mengakibatkan kita untuk mudah berasa letih, tidak bertenaga dan juga sukar untuk menurunkan berat badan walaupun kita telah bersenam ataupun mengawal pemakanan kita. Gangguan ini juga boleh menyebabkan seseorang hilang motivasi untuk mengekalkan gaya hidup sihat. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahawa pengambilan gula dan lemak secara berlebihan boleh membawa kepada penyakit obesiti dan juga penyakit-penyakit kronik. Jadi untuk mengatasinya, kita
kita perlulah mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti pengambilan makanan secara seimbang, bersenam secara konsisten dan juga mengurangkan tabiat yang tidak sihat seperti merokok. Bagi perokok juga, langkah-langkah seperti mengurangkan pengambilan rokok secara beringkat dengan menggantikan dengan aktiviti sihat juga boleh membantu diri untuk berhenti daripada merokok. Jadi, dengan usaha dan komitmen setiap individu serta sokongan daripada masyarakat secara menyeluruh, kita mampu untuk melahirkan generasi yang lebih sihat, cergas dan juga produktif. Itu sahaja daripada kepala kami. Terima kasih.